Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak react dekat action trailer filem baru Syafiq Yusof dan Abhilash Chandra bertajuk Blood Brothers. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification supaya hampa tak lepas dengan konten yang dihasilkan. Okey, aku tahu trailer filem Blood Brothers ni yang official dah keluar lama dah, and aku dah tonton dan aku happy dengan trailer tu. Tapi aku tak buat apa reaction. And now lepas keluarkan another trailer, iaitu action trailer, di mana kita akan tonton sama-sama dekat sini. Aku tak pernah tonton lagi. Aku skip tonton sebab aku nak buat benda ni sama-sama dengan apa. So this is my first time watching the trailer with you guys. So jom kita tonton dulu, lepas tu kita discuss dengan lebih lanjut kenapa aku sangat excited untuk tonton filem Blood Brothers ni. So jom kita tonton trailer dulu. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Oh lama. Ini bukan sekadar kiamat. Aku suka betul wahana bisu. Ini perang namanya. Tu. Oh. Dia punya sinematografi bagi feel Goodfellas punya. Dulu kau kena tindas, sekarang ni kau ada dekat atas. Oh lama sinematografi dah. Ui banyak. Habis suruh aku apa? Alamak. Okay, mungkin bukan spoiler. Sebab ujung tu dia macam final fight Syafiq Kyle dan juga Shahnaz, yang mana Syafiq macam defending abang dia. Maybe abang kandung. So aku harap bukan abang kandung dia lah yang apa orang kata rat tu. Tapi tak mungkin juga sebab kita jangan fikir lebih sangat. Tak gila kali dia tak dapat enjoy the whole story. Filem ni sebenarnya ditayangkan dengan lebih awal mak. Daripada 10 April dia dah ditayangkan 2 hari awal, iaitu bermula 8 April. Ini kerana mendapat sambutan yang hangat selepas trailer official dia keluar. And the vibe dari segi sinematografi yang sinematografer dan Nicholas Chin bawa, aku boleh nampak yang macam dia, sebab filem ni macam mafia punya vibe kan. So boleh tengok reference daripada filem macam contoh filem Goodfellas kan. So boleh nampak kat situ, which is nice and you know bring another kind of aura vibe dalam sebuah scene. Oh selain tu, just quick shout out to Zuki Berapi. Dia ada buat trailer versi Lego mat untuk Blood Brothers. Bila dia release benda tu, ada one of my friend masukkan dalam group WhatsApp beritahu kata selalunya Lego trailer ni dekat Hollywood, dekat luar negara je boleh dapat. So bila nampak benda macam tu dibawa ke dalam realisasikan dalam local scene kita, local industry kita, it's something yang aku rasa quite nice and yes, aku setuju dengan Lepo juga. It's quite nice to watch something like that. So berbalik kepada filem Blood Brothers, kenapa aku excited? First of all, bukan saja kerana barisan pelakon dia yang hebat. Kita ada Syarah Ahmad, kita ada Syafiq Kyle, kita ada Andy Teh, kita ada Syazwan Zulkifli, kita ada Syukri Yahya, kita ada Wan Hanafisu yang mana memang ada vibe ayah-ayah, tok ayah kan. Kemudian kita ada Zamarul Hisham as a police. Zamarul Hisham ni dia ada karisma dia yang tersendiri lah, dan aku happy dia berlakon dalam filem ni. So di samping barisan pelakon dia yang hebat, aku juga suka barisan belakang tabir dia. Dari segi pengarah dia, kita start dulu kita ada Syafiq Yusof dan juga Abhilash Chandra. Ini adalah tak salah aku filem sulung Abhilash Chandra, dan sebelum ni Abhilash Chandra pernah bekerjasama dengan Syafiq Yusof untuk menulis filem Polis Evo 3. Kemudian kita gerak ke barisan penulis dia mak. Barisan penulis dia pun bukannya calang-calang orang. Again we have Abhilash Chandra. Kemudian kita ada Ghazwan Tomasi. Ghazwan Tomasi ni nama dia aku pernah dengar, tapi aku tak sure antara hasil kerja dia. Kemudian kita ada Ayam Farid and Ashraf Modi Zain. Nama-nama tersebut kalau hampa nak tahu hasil kerja dia, hampa boleh pergi Google sendiri mat. Ni antara nama-nama penulis yang aku sering dengar dan sering lepas terlibat dalam orang kata karya-karya yang bagus. Kemudian yang aku paling excited adalah dia punya cinematographer dia mat, Nicholas Chin. Aku fall in love dengan Nicholas Chin punya work lepas aku tonton Earth Defender, dokumentari kot, or satu filem pendek Earth Defender ni, di mana Nicholas
bawa satu visual yang really stunning man, yang bagi aku vibe macam cinematographer Emmanuel Lubezki buat. Emmanuel Lubezki cinematographer untuk filem Tree of Life, The Revenant, you know, dia bawa satu visual yang hidup, yang tenang, yang sesuai dengan filem pendek Earth Defender tu. Dan sejak tu aku fall in love dengan Nicolas Cage. Kemudian tak lama lepas tu dapat tahu kata Nicolas Cage buat filem debut untuk filem Blood Brothers ni. Dan hampa boleh tengok sendiri tadi dengan camera movement dia, dengan dia punya setup lighting and everything. Kemudian action sequence dia boleh nampak lah look nice man, look rich. And aku memang betul-betul tak sabar nak tonton Blood Brothers. So bagaimana pula dengan hampa? Adakah hampa excited untuk tonton Blood Brothers yang akan ditayangkan di Pawagam bermula 8 April ni? Kongsikan pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye. Habis suruh aku apa?